Previously. All you need is this, bro. I ada satu business opportunity for you. Kau nak melabur tak? You want to make money? Leave all the financial side to me. A few moments later. Kan dah cakap, right? Just leave it to me. Kan you dah dapat pulangan yang agak okay, kan? Bolehlah makan-makan lebih mewah sikit. What's that? Oh, you nak tahu pasal pelaburan ni? Ayah, kenapa you nak fikir banyak sangat? You takut? Okay lah. Alright, it's okay. You nak find out, dan tak apa. Sekarang ni, kita ni tengah melabur dengan satu syarikat ni. Satu syarikat ni, nama dia SHTI atau SHIT, I pun tak ingat. SHTI kot. Okay. So syarikat ni dia akan beli biji timah. You tahu biji timah kan? Dia beli biji timah ni, lepas tu dia akan jual balik. Dia jadi macam middleman. You tanya apa? Dia beli dari mana? Dia beli ni dari satu syarikat pelombongan ni. Syarikat pelombongan ni nama dia syarikat Perak. Jadi syarikat dia bukan negeri. Benda ni tak ada kaitan dengan yang hidup atau yang mati. Aku cakap dengan siapa? Tak ada. You're just imagining things. Okay, so syarikat Perak ni memang syarikat lumbung biji timah kerana kawasan dia memang banyak biji timah lah. Dan dunia ni memang tak ada tempat yang ada lebih banyak. Biji timah you tahulah, penting untuk industri mengetin dan juga untuk revolusi perindustrian. Kau tanya kenapa? Kau nak melabur dalam syarikat Perak tu? Tak boleh, itu family business. Tak boleh. Tapi kita boleh melabur dengan SHTI. SHTI memang boleh belilah biji timah daripada syarikat Perak ni. Kau tanya kenapa syarikat Perak ni tak jual biji timah kat orang lain? Dulu-dulu tu mereka ada satu macam perjanjian lah, British, sebab SHTI ni dia dari British. Dia dari British tu, lepas tu dia dah sign dengan Belanda. So sekarang ni cuma British saja yang boleh buat bisnes kat sini. Dan dari British tu syarikat ni lah, SHTI ni, dia diberi macam piagam. Dia diberi macam certain kind of like certain rights lah untuk buat bisnes kat sini, untuk mendapatkan keuntungan, right, di negara asal dia. Apa yang you nak tahu lagi? Syarikat Perak ni. Syarikat Perak ni dia ada CEO dia lah. Alright, CEO dia nama dia Ali. Lepas tu bawah CEO tu dia adalah macam naib CEO dan sebagainya. Tapi yang penting tu ada satu yang you tahu tak, employee of the month. Kan every month dia ada employee of the month ni. Setiap bulan dia bolot. Ada seorang pekerja ni nama dia Ngah Ibrahim. Ngah Ibrahim ni memang dia number one. Bapak dia pun dulu kerja kat sini. Lepas tu dia take over, dia pun berjaya juga. So Ngah Ibrahim ni, dia punya business acumen memang number one. I dengar Ngah Ibrahim ni, dia lagi kaya daripada CEO. Cuba bayangkan, bisnes dia bagus sampai lebih baik daripada CEO. Tapi ada masalah sikit lah. Masalah apa? Ngah Ibrahim ni, dia bermusuh sikit dengan naib CEO tu. So Ali kan CEO, Ali okey. Tapi Abdullah yang kedua ni, kalau Ali pergilah, Abdullah jadi CEO, Abdullah ni tak suka dengan Ngah Ibrahim. Dia tolak each other. That could be a problem lah. Tapi I think so far tak ada masalah kot, sebab sekarang Ali masih kat top ni, so everything is fine. Apa masalah lain ke? Ngah Ibrahim ni kan, baru-baru ni dia memang import lah banyak pekerja-pekerja dari China. Itu dia. You kata apa? You're saying I'm racist? Ini dia import orang dari China. I bimbang bukan sebab dia orang China. I bimbang kerana orang China ni, mereka kat China tu, mereka berperang. Orang Cantonese dengan orang Hakani, mereka gaduh kat sana. I takut mereka datang sini, lepas tu mereka gaduh juga. Itu je, tak ada kaitan dengan warna kulit. Bro, kau janganlah kata aku racist sebab ni. Aku bukan bimbang pasal warna kulit. Bro, janganlah macam ni. Aku tahulah masa kat sekolah dulu aku pernah lah tanggal seluar kau kat halayak ramai tu. Tapi janganlah kata aku racist sebab tu. Kau lah, kau yang
tak pakai seluar dalam. Salah aku ke kau tak pakai seluar dalam? Oh, kau pakai? Kenapa kau pakai ketat sangat sampai aku tertanggal semua? Bro, bagilah ada udara kat bawah sana. Bagi dia bernafas. Okeylah, cukup. Kau nak tanya apa lagi tak? Aku dah tak ada mood lah. Kenapa orang Cina? Orang Cina tu dia sanggup bekerja untuk murah. Mereka ni macam buruh lah. Lombong ni sebenarnya kerja yang sangat bahaya. One of the most dangerous jobs in the world. Siapa yang nak terima? Orang yang miskin dan orang yang tak ada peluang kat negara sendiri. Sebab sekarang ni kat China ni memang banyaklah pergaduhan tengah berlaku. Bukan saja Cantonese Hakka, tapi benda-benda lain you boleh bacalah sendiri. Teruk sangat. Jadi pelombong-pelombong Cina ni masuk, they are willing to work for less. So okey lah macam tu. Okey, cukup. Lain kali kita jumpa lah. Next episode. Macam mana pulangan kau? Kau tak tahu ke apa yang tengah berlaku ni, bro? Lepas tu mereka asyik gaduh. You ada tengok tak video tu? Dia viral sikit tu. Kau ni jangan macam ni. Aku kawan dengan kau, jangan buat aku menyesal.